So selain daripada apa yang kita bincangkan, saya terfikir sekarang ni kan, kalau kita bercakap dengan orang lah, orang selalu akan bercakap soal nilai tambah. Saya rasa Dr. Zeti, Dr. Jus, Umi kan, kalau kita sembang orang mesti akan tanya, okey, kalau saya ambil package ni, apa nilai tambah ataupun apa benda yang saya akan dapat juga. Okey, masuk belajar di UIS, okey, of course lah, macam kita dah sembang panjang lebar tadi, kita nak belajar. Tapi orang akan tanya juga apa orang kata nilai-nilai tambah yang ada, dan saya nak halakan perbincangan kita tu kepada kemudahan ataupun fasiliti untuk menyokong proses PDP kita. Misalnya library UIS macam mana ataupun makmal komputer dekat UIS ni macam mana, orang nak tahu doktor kan. Jadi mungkin sebagai orang kata pentadbir akademik nombor 1 lah dekat Universiti Islam Selangor yang bertanggungjawab ni, antara benda-benda yang Dr. Zeti punya portfolio lah, mungkin Dr. Zeti boleh kongsikan secara umum. Okay, terima kasih Cik Adib. Okay, bila kita sebut tentang prasarana ataupun fasiliti yang kita nak berikan pada pelajar ni, memang kata sesuatu yang sangat mencabar sebenarnya. Saya rasa satu cabaran yang besar buat saya adalah untuk memastikan bahawa prasarana itu bersesuaian dengan kapasiti dan juga keperluan pelajar di dalam kelas lah. Kita kata sekarang ni kan dunia fleksibel kan. Yang paling utama saya rasa dekat UIS tu Wi-Fi lah kan. Maksudnya kita memang dah ada kelas, bilik darjah dan sebagainya, dewan kuliah, bilik tutorial, makmal kan. Maksudnya tanya Dr. Jus lah, bilangan makmal banyak kan, sampai 11 tak silap saya. 11 lah makmalnya kan, pelbagai. Maksudnya dewan kuliah kita dah ada bangunan barunya kan, melengkapkan beberapa dalam kita punya bangunan baru pun 2 dewan kuliah yang besar kan, kapasiti 500, kapasiti 200. So saya rasa dari masa ke semasa tu memang saya mengambil kira banyak aspek. So bila saya sebut tentang fasiliti, kalau dalam library sekarang ni kita cuba untuk menjadikan library kita ni mesra. Maksudnya sekarang ni kan dalam proses renovation, Umi pun tahu kan. So insyaAllah by this year cuba siap lah, kita kata dapat siapkan library yang kita kata macam library yang jenis mesra lah pada pelajar kan. Pelajar boleh duduk santai kan. So sekarang ni saya tengok banyak dekat UIS ni dah banyak dah ruang-ruang pembelajaran yang kita kata nak mesra pelajar. Contohlah depan library tu mungkin Umi dah tengok kan, kita dah ada pelbagai tempat dan sudut. Sebab pelajar sekarang ni saya kalau boleh tak nak bagi dia balik bilik kan. Kalau balik bilik ni tidur kan. Saya nak masuk kelas pukul 8 tu biar berada di ruang-ruang kita panggil environment dekat UIS, ruang akademik. Sebab tu saya bagi tahu Datuk NC dan juga sahabat di pengurusan, boleh tak kita fikirkan kita punya ruang yang bentuk kondusif dan juga santai dan mesra pelajar. Saya punya sikap macam tu. Sebab bagi saya pelajar ni dia kata, alah doktor saya tak suka duduk library. Okey, duduk kat mana? Sebab dia nak hanging-hanging dengan kawan-kawan, kita nak bincang, kita nak macam-macam lah, dia nak buat assignment dan sebagainya kan. So kita nak pastikan beberapa ruang tu dimanfaatkan pada pelajar. Contoh kalau dekat masjid kan, kalau perasan saya minta UIS letakkan, orang kata dulu kan kita tak ada macam payung macam tu kan, kita tak ada kan. So kita bila pelajar-pelajar tahfiz tu biar dia rasa seronok belajar, orang kata sesi circle macam tu kan, duduk dalam ramai-ramai, bukan dalam bilik darjah kan. So selain pada itu kita ada juga tasik. Tasik itu sebenarnya benda-benda yang aktiviti untuk pelajar sebenarnya, bukan selain pada kita invite orang-orang luar beriadah, malah pelajar-pelajar kita juga bosan-bosan dekat kelas ataupun dah habis kelas kan, pergi jogging untuk kita punya kata kesihatan juga. Dan selain pada itu mungkin ada lagi ruang lain macam pelajar pasca kan. Kita pun dah hampir 200 lebih dah pelajar pasca kita. So pelajar pasca ni dia nak satu bilik yang dia memang boleh akses. So kita sediakan bilik. Selain pada makmal kita sediakan bilik, dan juga satu bilik kalau dekat library tu nanti akan ada dia punya bilik khas untuk pelajar pasca. Sebab tengah renovate kan. Kalau dulu memang saya siapkan bilik mesyuarat ataupun bilik diskusi untuk pelajar pasca ni, supaya mereka tu memang duduk kat situ. Kita dah ada tempah smart board. Waktu Jus tahulah smart board tu macam kita dah ada beberapa smart board untuk pelajar, supaya pelajar tu senang untuk membuat tugas-tugasan mereka. Dan saya rasa kalau nak cerita untuk sekeliling di UIS tu dari segi aspek fasiliti, kita
cuba usahakan. Itu saya duk cerita tentang infrastruktur. Belum lagi masuk infrastruktur. Kan, maksudnya bahan-bahan di library pun memang kita mengambil kira. Maksudnya sekarang ni kan banyak belajar nak akses secara online. Kita cuba tingkatkan dari segi aspek untuk akses pada thesis, pada e-journal, e-book dan sebagainya. Sebab sekarang ni kadang-kadang pelajar kata malas nak masuk library. Kadang-kadang saya punya hostel saya nak jalan kaki jauh kan. So kita cuba tingkatkan kepada EE tu lah, maksudnya bersifat digital kan. So selain pada itu, memang kita meraihkan keperluan yang ada oleh pihak MQA. Sebab MQA dah memang memastikan, contohlah kata software tu sentiasa diupdate kan. Dan dari masa ke semasa, dari segi aspek kualiti, saya memang memastikan, sebab saya banyak deal dengan dekan kan. Saya memastikan dekan-dekan supaya pastikan dalam kelas tu ada peralatan-peralatan yang kita kata tak memenuhi pada peluang pelajar, terus direct pada saya. So sekarang ni saya sangat kata prihatin ataupun peka lah kalau kata kelas tak cukup ke, ataupun kelas malam banyak ke. Maksudnya kita banyak proses-proses untuk kita tambah baik masa ke semasa lah Cik Adik. Okay, itu yes. Saya suka bila Dr. ZT kata saya kalau boleh tak nak pelajar balik bilik. Kan, saya rasa itu satu statement yang sangat orang kata mengalu-alukan lah pelajar untuk menggunakan semua kemudahan yang telah universiti sediakan dan sebagainya. So kita nak bergerak kepada orang kata point of view yang lebih mikro lah di peringkat fakulti. Tadi Dr. Zeti di peringkat universiti secara komprehensif. Jadi fakulti di bawah Dr. Jus FMKK dari segi fasiliti, kemudahan, untuk membantulah pelajar-pelajar doktor kan menguasai ilmu atau meneroka ilmu dengan lebih terpandu. Sila Doktor. Terima kasih Cik Adik. Tu saya ingat Datuk NC pun selalu sebut Datuk Jus ni asyik minta duit. Yes. Nak buat macam mana kan, sebab teknologi ni dia cepat evolve. Kita nak bagi anak-anak pelajar menggunakan yang memang yang semasa lah kan. Jadi keperluan tu memang di situlah. Jadi yang terbaru yang mungkin selain daripada Makmal 11 tadi, kita ada 2 studio lah yang agak baru juga yang kita dah establish. Yang pertamanya studio drawing. Dalam studio drawing tu kita ada easel lah kan. Easel tu kan yang orang nak melukis tu. And then kita ada studio fotografi yang juga baru. So dalam studio fotografi tu kita ada basically kita ada green screen, kita ada lighting kan, kita ada peralatan untuk fotografi lah, kita ada high spec cameras ya, DSLR ya, so ada beberapa, dan kita ada gimbal contohnya. Okay, so kita juga ada makmal untuk editing lah. So bila ambil gambar kita nak edit. Okay, so makmal ni pun kita ada high end software lah, of course lah, untuk kita nak support. Pelbagai lah, bukan setakat fotografi saja. Kita nak buat 3D animation, kita nak support AR, VR kan, macam-macam lah. So kita ada software high end seperti Adobe, kita ada Premiere, Animate, Illustrator dan sebagainya lah. Untuk contohnya untuk games design pun kita ada Unity, kita ada Blender, dan kita ada juga peralatan-peralatan lain seperti VR goggle, kita ada drones untuk tujuan PDP lah. Okay, dan juga kita merupakan partner kepada AWS Academy. So seorang sekarang ni orang talking about cloud computing. So kita para pelajar boleh akses kepada platform AWS ini untuk dia explore. Dan dalam masa yang sama kita ada juga pensyarah-pensyarah yang telah layak untuk menjadi instruktor lah kepada AWS ni lah. So satu advantage lah, satu advantage yang besar untuk anak-anak pelajar kita explore menggunakan platform AWS ni lah. Okay, dan anak-anak ni juga boleh sit for exams lah untuk dapat professional certification. So bila nak sebut ini, saya nak selit jugalah ni sebab bangga ni untuk convocation kali ini. Buat pertama kalinya pelajar dari fakulti FMKK mendapat anugerah Chancellor, iaitu anugerah yang paling besar. Dan pelajar ini Irfan namanya. Irfan beliau mempunyai 8 professional certification AWS. So itu memang membanggakan lah. Alhamdulillah.
Okay, so selain daripada itu kita ada jugalah software seperti Power BI untuk kita support data visualization sekarang ni antara benda yang orang cakap sekarang kan. So itu pun kita ada available, dan of course kita subscribe juga kepada Microsoft 365. So kita tahulah kat situ manfaat yang tu semua pelajar boleh guna, dan of course kita ada jugalah Google Classroom dan sebagainya lah. Okay, Okey, saya ingat itulah untuk kita nak support pembelajaran both dalam dua bidang. Kita ada two main bidang lah dekat fakulti, iaitu multimedia kreatif dan juga komputeran lah. So kita sentiasa cuba untuk kita up to date lah dengan apa yang ada di luar sana, supaya anak-anak ni well trained, skillful untuk bila keluar nanti. InsyaAllah about Datuk Umi tadi sought for kan. Dan saya percaya pelaburan UIS untuk menyediakan semua prasarana tu bukanlah orang kata menelan belanja yang kecil. Maknanya memang UIS bersedia untuk melabur demi orang kata kemenjadian pelajar-pelajar kita. Kita ada juga seorang pelajar yang memang dipanggil sana sini, Dr. Zeti, untuk bagi talk. Bukan saja di lokal, saya nampak UKM panggil, UPM panggil, semua panggil, juga ke luar negara. Pun juga dia panggil untuk memberi talk. Alhamdulillah. Yang Irfan tadi bukan. Yang ni Farid pula. Farid pula. Moga maksudnya berkembang lagi lah kan untuk kepakaran pelajar sebenarnya. Okey, tadi Dr. Zeti, Dr. Jus, kita kalau dalam teknologi ni, saya bukan orang teknologi lah doktor kan. Tapi apa yang saya faham, ini mungkin perbincangan tentang hardware lah. So kita nak pergi kepada Umi untuk bercakap tentang software pula, kan? Sebab saya dengar Umi banyak kali sebut bi'ah solehah kan. Saya dulu tak tahu Umi. Saya memang tak malu bagi tahulah kan, bila masuk dia orang cakap UIS ni mementingkan bi'ah solehah, saya angguk je lah kan, buat macam tahu kan, itu cara paling selamat lah kan. Dan saya percaya kat luar sana ramai macam saya Umi. Apa benda bi'ah solehah ni? Isteri solehah ke? Kan, apa makna bi'ah solehah tu? Dan mungkin Umi boleh ambil masa sikit bercerita dengan rakan-rakan kita kan, bi'ah solehah tu macam mana dan implementasinya secara lebih orang kata panjang lebar lah di UIS. Sila Umi. Isteri solehah. Mungkin UIS tu boleh tukar kepada universiti Isteri solehah. Okay, baik Encik Adib. Bi'ah solehah ni kalau kita boleh gelarkan sebagai persekitaran yang baik lah. Sebenarnya kalau tanpa perlu kita jelaskan pun Encik Adib, kita boleh lihat sendiri. Okay, nak lihat bi'ah solehah di UIS tu bagaimana, kita lihat bagaimana masjid berpusat tengah-tengah UIS tu kan, menyediakan banyak program yang bersifat ialah fardu ain, talaki kitab dan sebagainya, dan bahkan kita boleh lihat bagaimana masjid menjalankan peranan yang bukan sekadar fokus kepada ibadah semata-mata, tetapi kita boleh lihat setiap minggu masjid fokus juga pada kebajikan pelajar, iaitu free food. Itu yang paling meriah. Kadang saya dah lalu sebelah masjid tu, pelajar memang dah tunggu awal-awal dah sebab nak dapatkan free food masjid tu kan. Jadi kita boleh lihat dekat situ juga. Dan selain daripada masjid, Cik Adik, kita boleh lihat bagaimana suasana di dalam kelas. Suasana di dalam kelas, berprogram dan sebagainya, pelajar lelaki dan perempuan ini diasingkan. Bukanlah kita nak kata dua orang ni tidak bercampur, tidak. Tetapi kita boleh lihat bagaimana secara profesionalnya mereka saling berhubungan, lelaki dan perempuan, tanpa melampaui batas. Nak kata bukanlah Islam ni dia bagi muslimin muslimat ni, lelaki perempuan ni tak boleh nak bercakap langsung. Kalau tak, macam mana kita nak buat kerja kan? Nak cakap dengan lelaki kena belakang tirai pula kan. Tetapi kita boleh lihat bagaimana Universiti Islam Selangor mengajar pelajar kita ni boleh melibatkan diri dalam program, boleh secara selesanya di dalam kelas tanpa adakan hubungan ataupun interaksi antara lelaki dan perempuan secara berlebihan. Itu adalah benda yang kalau kita masuk, kita akan nampak. Kemudian kita boleh lihat juga bagaimana pelajar-pelajar kita ni lah, hasil daripada pendidikan Universiti Islam Selangor,
yang membawa bi'ah solehah ni mungkin tadi tu undang-undang ataupun peraturan UIS kan. Kalau dalam kelas tak boleh nak duduk lelaki dan perempuan. Tapi kita boleh lihat juga peranan mahasiswa. Saya sukalah di bawah masjid doktor dan juga di bawah pantauan Seksyen Tarbiyah dan Disiplin, kita ada satu pasukan. Kalau famous namanya di UIS, kita panggil sebagai Badar. Kita Badar kan. Banyak cerita untuk Badar ni. Tapi satu benda yang saya nak highlightkan lah, bukan sahaja Badar, tetapi pelajar-pelajar kita ada satu kesedaran. Ini satu benda yang kalau di luar kita cakap tentang isu sahsiah, isu moral, pelajar di luar akan rasa macam biasalah tu dalam universiti kan. Tetapi satu benda yang saya lihat di dalam Universiti Islam Selangor, kalau kita sebut tu tak dia ni buat benda ni, benda tu akan timbulkan serius lah, UIS buat serius lah, macam tak percaya je sebab kita ni Universiti Islam Selangor. Jadi dekat situ kita lihat kesedaran mahasiswa ini, nak kata tentang bi'ah solehah ini sangat kuat sebenarnya. Dan itulah nak kata bi'ah solehah ni bukan saja kita nak tunjukkan pelajar kita ni ustaz dan ustazah, tidak. Tetapi bi'ah solehah ni jadi Dr. Juslinda, Dr. Zeti, apa-apa sahaja yang membawa kepada kebaikan, itulah bi'ah solehah. Adab kita dengan pensyarah, adab kita dengan makcik-makcik cleaner. Saya suka setiap kali saya lalu saya lihat pelajar lalu sebelah makcik cleaner kan, dia tanya, "Asyik dah makan belum?" Dan hubungannya yang saya sebutkan tadi, hubungan pelajar dengan pensyarah ini, itulah bi'ah solehah. Nak kata setiap kebaikan kita nampak kecil, nampak macam remeh, macam tak ada apa sangat, tetapi itulah yang membawa kesejahteraan, keharmonian di dalam Universiti Islam Selangor. Dan kita boleh lihat guideline, undang-undang dan juga bimbingan Universiti Islam Selangor terhadap bi'ah solehah ini sangat ketat lah. Dan sukalah saya nak bawa satu tagline kan, yang dibawa oleh MPP sejak daripada 2 tenure sebelum ini, iaitu Kampus Barokah. Kita bukan sahaja melaksanakan tagline di sini lahirnya Dai Ulama dan Umara, tidak. Tetapi kita sudah memulakan satu pergerakan yang baru, iaitu Kampus Barokah. Sebab kita nak tunjukkan kepada mahasiswa inilah Universiti Islam Selangor. Dan sikit lagi Cik Adib, saya nak sentuh tentang ta'aruf. Di Universiti Islam Selangor kita panggil orientasi sebagai ta'aruf. Saya sebagai timbalan ketua fasilitator, kita ambillah sedikit feedback kan doktor daripada pelajar-pelajar baru. Apa sebenarnya diorang dapat di dalam ta'aruf ni? Kita tak akan buat prank. Kita yelah yang selalu viral tu kan, kita tak akan buat prank, kita tak akan marah, Fizi tak akan marah. Buat marah banyak prank tau. kita tak wujudkan benda tu dalam ta'aruf di UIS. Apa yang kita wujudkan dalam ta'aruf di UIS adalah kita nak tunjukkan kepada mereka bagaimana untuk menjalani sebagai seorang mahasiswa yang holistik, yang sejahtera di Universiti Islam Selangor. Kita tak ajar dia macam mana nak canon lelaki perempuan, tidak. Kita nak ajar mereka, sampaikan sedetail-detail sekecil-kecil perkara. Kami ajar mereka macam mana nak mesej pensyarah. Saya siap panggil lagi. Okey, 2 orang bangun, seorang berlakon jadi pensyarah, seorang berlakon jadi belajar kan. Okey, nak mesej kat pensyarah macam mana. Jadi kita boleh lihat, pelajar-pelajar baharu ni boleh lihat, inilah nilai yang ada di Universiti Islam Selangor sebenarnya. Kita mengamalkan, kita sangat nak kata menitik beratkan adab, rasa ihsan sesama kita ni sebagai satu benda yang sangat tinggi Universiti Islam Selangor. Dia maknanya bi'ah solehah ni, kalau boleh saya rumuskan, dia dirangka ataupun disarankan di peringkat universiti dan disambut dengan begitu, orang kata begitu teruja, dimodifikasi, saya boleh kata satu yang organik. Bila Umi wakil MPP cakap macam tu, dia maknanya bukanlah satu peraturan yang rigid yang pelajar mungkin terpaksa ke apa, tapi disambut dan didakap dengan begitu mesra lah peraturan yang kita katakan bi'ah solehah dalam konteks Universiti Islam Selangor. Okey, kita masuk isu semasa sikit lah. Sekarang ni bila sebut pasal pendidikan, PDP, pengajian tinggi, kita tak dapat mengelak daripada berinteraksi dengan AI kan. Jadi
sudah tentulah ada banyak pandangan kan. Kalau kita nak membahaskan pandangan tentang AI ni, macam-macam point of view lah, dari sudut universiti, dari sudut pensyarah, dari sudut pelajar kan. Cuma saya nak tanya Dr. Zeti dulu, dari segi secara umumnya Universiti Islam Selangor dan AI macam mana? Adakah Universiti Islam Selangor orang kata apa, terbuka, ataupun Universiti Islam Selangor ada meletakkan batasan-batasan? Kan kita nak dengar dari TNC sendirilah. Dia sebut AI ni, saya pun cemas juga kan. Sebab AI ni memang orang kata rapat ataupun BFF lah pada pelajar dengan pensyarah ni kan. Semua benda nak buat research ke apa, tak kisahlah kita nak mengajar ke, nak ada modul ke, mesti ada AI kan. Sebab tu saya kadang-kadang cemas tau. Saya takut nanti ada sebahagian daripada pelajar ke, ataupun sebahagian daripada kita panggil pendidik ataupun pensyarah lah di US ni, orang kata mengambil ataupun menyalahgunakan AI sebenarnya. Dari segi aspek itu, saya rasa memang mula-mula tu saya dengar AI kan, sebab sekarang ni universiti ada universiti AI, program AI kan. Tapi bila saya fikir, AI ni sebenarnya satu tools ataupun alat lah untuk memudahkan. Kadang-kadang saya terfikir juga, kadang-kadang saya tak boleh dah rigid. Kenapa saya nak menghalang pelajar-pelajar menggunakan AI, pensyarah-pensyarah menggunakan AI? Mungkin keperluan AI itu memang perlu sekarang ni, dalam dunia yang sekarang ni lah. Bak kata Dr. Jus cerita kan, maksudnya alat-alat tu memang dah ada. Tapi sebenarnya dari segi aspek kita, etika untuk menggunakan AI tu kita kena tahu. Kan? Maksudnya bila contohlah saya sendiri kan, saya pun kadang-kadang saya nak cepat kan Umi kan, saya banyak sangat benda-benda perasmian program ni kan. Nak kata nak suruh AI lah bantu saya buat ucapan kan. Kadang-kadang ucapan secara spontan kan. Itu sebenarnya membantu. Kadang-kadang saya selitkan sedikit. AI ni pandai tau Cik Adib. Dia masukkan elemen Islam, maksudnya sedap je ayat dia kan. So berbalik pada AI dekat UIS ni, memang sebenarnya ada. Dan memang kita sebenarnya titik beratkan keperluan AI. Kalau boleh pensyarah, saya sebenarnya memanggil dekan ataupun kita berbincang dengan dekan-dekan supaya memasukkan elemen AI dalam pengajaran. Sebab apa? Sebab saya takut nanti pelajar rasa diri dia terkebelakang, terasing daripada AI, takut dengan AI. Maksudnya biar mereka tu serasi ataupun biasa mengadaptasi benda-benda keperluan AI sebenarnya. Dan tapi kalau kita di UIS ini, maksudnya kena mengambil kira dari segi aspek etika dan juga menggunakan sebaik mungkin AI. Saya pernah pergi satu conference tu, dia cerita pasal AI tapi daripada Islamic way ataupun Islamic perspektif. Kadang-kadang AI ni mungkin ada sebahagian fakta yang diberikan oleh AI tu salah sebenarnya. Adalah sebahagiannya, mungkin saya tak nafikan ada yang betul, ada yang salah kan. Tapi sebenarnya bila kita terapkan, saya minta dekan-dekan supaya menjadikan AI tu sebagai salah satu alat bantuan kita lah. Sebab pelajar pun dia ada SLT yang kita kata independent learning kan. Maksudnya dari segi nak buat assignment, mungkin dia orang ni masih memerlukan AI sebagai orang kata bantuan lah. Tapi sebenarnya mengambil kira juga rujukan-rujukan yang kita kata prominent dekat library ataupun sebagainya, supaya itu adalah menjadi nilai tambah lah kepada pelajar kan. Saya tak nafikan lah, kadang-kadang assignment saya boleh kira. Kadang-kadang sebab saya mengajar juga, kadang-kadang saya kata, awak ni guna AI ke? Bila saya test pada pelajar, saya kata, awak ni saya tahu, ni mesti AI punya idea. Betul Dr. Zeti, kadang-kadang saya mengadaptasi AI dan saya gunakan idea itu sebagai saya salah satu keperluan untuk saya. Ada juga pelajar macam tu. Even kalau kata jangan terkejut dia orang buat thesis guna AI. Tapi kita tengoklah idea-idea tu kan. So di samping itu saya nampak tak kisahlah di peringkat undergraduate, di peringkat postgraduate, mereka kita membenarkan guna AI tapi perlu ada batasnya. Dan di peringkat kami juga kita ada satu orang kata garis panduan lah. Kita ada garis panduan e-pembelajaran. Dalam garis panduan yang dibangunkan oleh pihak dekan dan juga pihak akademik, sebenarnya mengambil kira berbagai aspek. Sebab kita pun tak naklah pelajar plagiat daripada penggunaan AI yang secara meluas kan. So kita nak ambil kira juga dengan aspek kualiti sebenarnya. So sebab bila saya sebut tentang AI ni, saya selalu menasihati pada para pensyarah dekat fakulti supaya guna AI tapi guna AI secara lebih orang kata beretika dan juga berintegriti. Kan? Jangan guna 100%. Guna AI tapi kita tahu batas-batasnya. Okey, itu sahaja daripada saya.